tepat pada tahun yang ke-10 tuan-tuan, berakhirnya pemboikotan selama 3 tahun. Nabi diboikot di pulau bersama dengan Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib. Semuanya diletakkan di satu sudut. Tak dibenarkan sesiapa pun menjalankan aktiviti jual beli muamalah dengan Nabi dan para sahabat. Sebahagian sahabat Nabi suruh pergi pindah ke Habasyah, tapi Nabi menanggung penderitaan. Habis harta Siti Khadijah dibelanjakan untuk agama Allah Ta'ala. Sampai tepat tahun ketiga tuan-tuan, waktu itu perjanjian yang menulis surat perjanjian untuk melarang kaum Quraisy berjual beli dengan orang Islam dah dimakan oleh anak-anak. Masya Allah, tinggal perkataan bismillah saja tuan-tuan. Dengan dibatalnya perjanjian tadi tuan-tuan, Nabi baru nak rasa happy sikit lepas daripada satu musibah. Tetapi tuan-tuan boleh, selepas itu Allah uji Nabi dengan 2 kesedihan. Sedih 3 tahun di pulau diseksa. Lepas daripada itu, seorang demi seorang insan yang rapat dengan Nabi telah meninggal dunia tuan-tuan. Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala meninggal dunia. Selang beberapa hari lepas itu, Abu Talib pula meninggal dunia. Khadijah meninggal dunia dalam keadaan Nabi sangat sedih tuan-tuan, meninggal isteri yang paling kaya raya. Pada hari Khadijah meninggal dunia, Nabi tak ada duit nak beli kain kafan untuk tutup jenazah. Pada hari wafatnya Khadijah, Allah kirim salam pada Khadijah. Wahai Khadijah, adakah engkau redha dengan ujian yang Allah bagi pada kamu? Dulu kamu seorang wanita jutawan, hartawan, kahwin dengan Nabi Muhammad, kamu jadi orang miskin, kamu sakit, hari nak mati pun tak ada kain kafan tutup jenazah kamu. Adakah kamu redha dengan pengorbanan ini? Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala, aku redha dengan Allah dan Rasulnya. Wahai Khadijah, kata Jibril alaihissalam, aku datang menyampaikan berita gembira untuk kamu daripada Allah Ta'ala. Selepas engkau wafat, engkau tak akan letih lagi dah, tak akan lapar lagi dah. Kamu akan duduk dalam sebuah istana yang diperbuat daripada permata lu'lu' dan marjan. Di sana tidak ada nasab, tidak ada lagi lu'ub, tidak ada kepenatan lagi, tidak ada kesedihan buat kamu. Nabi kebumikan jenazah Siti Khadijah dengan tangisan air mata. Lama Nabi duduk dekat kubur Siti Khadijah. Nabi redha dengan Siti Khadijah sampai akhir hayat Nabi menyebut tentang kemuliaan Siti Khadijah. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala beritahu, seumur hidup aku tak pernah cemburu dengan mana-mana wanita dalam hidup aku, melainkan sebagaimana cemburunya aku pada Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Selepas dia wafat, Nabi sentiasa menyebut tentang kemuliaan dia. Kesedihan wafat Siti Khadijah belum berakhir. Allah tambah pula dengan kesedihan kewafatan Abu Talib, pak saudara Nabi yang Nabi anggap seperti ayah sendiri, meninggal dunia sebagaimana yang sabit dalam Al-Quran, iaitu meninggal dia dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dah tawarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak cik tolong ucap kalimah ini. Asfa' biha laka 'inda rabbik 'inda rabbi yaumil qiyamah. Ada anda boleh bagi syafaat untuk ayah anda nanti di hari kiamat. Tapi apa kata Abu Talib? Wahai anak anda kesayanganku, pak cik tahu kalau pak cik mengucap pada hari ini, tak ada siapa di atas muka bumi yang lebih gembira dengan keislaman pak cik lebih daripada gembiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia kata, wahai anak anda kesayangan, laula makhafatul 'air bil Quraisy, kalau bukan disebabkan takut dihina oleh orang Quraisy. Tahu tak ini Abu Talib sebelum dia meninggal dunia dia sanggup tukar agama baru kerana dia bimbang dia akan diejek oleh kaum musyrikin. Maka tuan-tuan rahmat Allah, akhirnya Abu Talib mengatakan, aku memilih untuk mati di atas agama Abdul Muttalib. Maka dengan kesedihan inilah Nabi SAW bawa diri dia pergi ke Taif. Di Mekah orang tak terima habis dakwah Nabi. Nabi pergi ke Taif, rupanya Masya Allah harapan Nabi menjadi kecewa dan sia-sia tuan-tuan bila Nabi diusir balik oleh orang Taif. Masya Allah, tak pergi itu bukan dekat. Nabi berjalan dengan anak angkat dia Zaid bin Harisah, dibaling batu oleh orang Taif berkilo-kilo tuan-tuan. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah pernah datang sejarah dalam hidup Tuan hari paling berat pengorbanan yang Tuan tanggung pikul kerana agama ini lebih teruk daripada hari Uhud? Nabi SAW cakap, na'am, ada hari ini. Masya Allah, terperanjat Siti Aisyah kerana pada pandangan Siti Aisyah hari paling teruk pengorbanan Nabi untuk agama ini hari Uhud, sebab pada hari itu 2 batang gigi gerham Nabi telah patah tuan-tuan. Hari Uhud, topi besi Nabi telah pecah dan serpihan melekat di kepala Nabi. Sahabat cuba tarik dengan tangan tak lepas, tarik dengan gigi-gigi sahabat tadi patah tuan-tuan, meleleh darah di pipi baginda SAW. Darah Nabi tumpah banyak. Dalam gua yang bernama Maharis,
Gua tu sampai sekarang berbau wangi tuan-tuan dengan haruman darah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah tersebar berita di seluruh penduduk Madinah Nabi telah wafat. Tapi terkejut Siti Aisyah bila Nabi kata hari yang paling berat dari hidup aku bukan hari Uhud, tapi hari Taif. Hari Uhud hanya beberapa tempat saja yang terluka, tapi pada hari Taif seluruh tubuh badan Nabi berlumuran dengan darah sampai penuh tapak kasut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terhuyung-hayang jatuh dalam kubur milik musuh Islam yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah sangat benci pada Nabi, tapi dia tengok hari itu kesian dekat Nabi. Aku izinkan kamu bermalam di tempat aku. Berehat seketika, dihantar Adas pergi hantar buah anggur bagi minum. Nabi SAW cuci luka baginda sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat Nabi berehat, Nabi angkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada hari itu turun malaikat daripada langit. Terperanjat malaikat melihat kekasih Allah sedang di balik batu sedang luka. Hari itu malaikat Jibril AS dengan penuh kemurkaan beritahu, wahai Muhammad, hari ini aku bawa datang malaikat penjaga gunung. Lau aradta an nutabiq bainal akhshabain, kalau kau perintahkan hari ini kami larakan dua bukit, la fa'alnahu, kami akan lakukannya. Tapi Nabi SAW dulu Jibril AS pernah dikejutkan dengan tawaran menawarkan moyang Nabi Allah Ibrahim AS nak dibakar oleh Namrud, dicampak dalam api. Kali pertama kejutan malaikat Jibril terima, Nabi Ibrahim AS kata, baiklah wahai Jibril AS, seandainya pertolongan ini datang daripada engkau, fala hajata li ilaik, aku tak perlukan engkau. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hidup aku cukup Allah Ta'ala saja, tak perlukan kamu wahai Jibril. Jibril AS boleh angkat tangan. Respect dengan manusia, Masya Allah. Dulu aku ingat manusia ni tak hebat, sekarang ni mereka dah buktikan di hadapan aku. Aku memang respect dengan manusia. Sekali lagi berlakunya peristiwa Taif. Hari itu malaikat begitu geram dengan orang Taif. Biar hari ini kami binasakan mereka. Kata Nabi SAW, tunggu wahai Jibril AS, biarlah hari ini nenek moyang mereka lukakan tubuh badan aku, hati dan perasaan aku. Tetapi aku berdoa pada Allah, semoga satu hari nanti akan lahir daripada tulang sulbi orang-orang Taif ini satu umat yang akan beriman pada Allah, ya'budunallah la yusyrikuna bi syai'a, mereka tak akan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kabulkan sampai hari ini orang Taif wujudnya kota Taif pada hari ini adalah dengan berkat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak inginkan orang Taif dibinasakan oleh Allah taala. Hari itu Jibril alaihi salam sekali lagi angkat tangan, kami respect kepada manusia.